Marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kehadrat Allah kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, hari ini kita dapat berhimpun bersama-sama di Dewan Besar Wisma Darul Iman bagi menjayakan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gembilan tahun 2026 peringkat negeri Terengganu. Sebagaimana kita sedia maklum, pelaksanaan majlis pada hari ini merupakan usaha murni kerajaan serta menjadi peringatan bermakna buat kita semua tentang perjalanan sejarah tanah air kita semua. Sambutan ini bukan sekadar acara meraihkan kemerdekaan yang kita kecapi, tetapi juga merupakan manifestasi untuk memperkasa perpaduan serta menyemarakkan semangat patriotisme dalam jiwa demi masa depan generasi kita. Bagi generasi yang lahir pada era pasca kemerdekaan, mungkin ada bertanya, mengapakah kita masih perlu bercakap tentang kemerdekaan? Sedangkan generasi ini tidak pernah merasai kehidupan di zaman penjajahan. Setiap lapisan masyarakat mempunyai perjuangan yang tersendiri. Kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini bukanlah suatu nikmat yang hadir sekelip mata. Ia lahir daripada sejarah ratusan tahun campur tangan dan penjajahan kuasa asing yang meninggalkan berbagai kesan terhadap tanah air kita. Hanya setelah melalui berbagai cabaran, pengorbanan dan perjuangan yang tidak mengenal erti lelah, akhirnya negara berjaya mencapai kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Setelah 69 tahun menikmati nikmat kemerdekaan, menjadi tanggungjawab setiap daripada kita untuk terus mengingati sejarah perjuangan tersebut. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar acara tahunan atau simbolik semata-mata. Sebaliknya, medan untuk menyemai semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan serta memupuk rasa syukur atas keamanan, kestabilan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini. Sesungguhnya bangsa yang menghargai sejarah akan lebih memahami nilai sebuah kemerdekaan, manakala bangsa yang melupakan sejarah berisiko mengulangi kesilapan yang pernah dilalui oleh mereka. Hadirin dan hadirat yang dihormati, tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia